Okay, now dalam banyak-banyak tu kenapa emas? Okay, emas adalah untuk kita sebagai salah satu cara yang mudah rawat simpanan kita daripada bocor. Sebagai contoh, kalau kita simpan duit dalam bank, bank tu adalah satu medium yang mudah untuk kita keluarkan, untuk kita gunakan. Even kalau kita nak beli barang sebagai macam barang online pun dah boleh buat transaksi secara online. Okay, so duit yang kita simpan tu mudah dikeluarkan dan boleh juga mengganggu kita daripada untuk capai matlamat kita untuk menyimpan tu lah. Dan emas ni juga boleh bantu kita untuk kawal emosi kita daripada belanja. Sebab apa? Sebagai contoh, let's say kalau macam kita tengok ada satu promosi jualan TV sebagainya. Okay, ada satu promosi TV. Kita tengok duit dalam bank kita tak ada, tak cukup. Tapi kita tahu kita ada emas. Kita pun akan terfikir, nak let go ataupun tak emas yang kita ada ni? Nak jual ke tak emas kita ni? Okay, kalau jual, kita boleh dapat balik duit yang banyak sebagainya. Tetapi kita akan terfikir kita sebenarnya akan rasa rugi. Sebabnya adalah nak beli TV baru tu adalah satu kehendak, bukan satu keperluan. Bukan keperluan kita untuk menjual emas semata-mata just untuk dapatkan sebuah TV yang akhirnya sekadar TV sajalah. Okey. Sedangkan kita dah ada TV tapi sebab ada promosi dan sebagainya, so kita nak beli TV. So macam tak kenalah. So sedikit banyak benda tu mengawal emosi kita untuk berbelanja untuk benda yang bukan-bukan. Alright. Okey. Dan seterusnya nilai emas ni semakin tinggi dan ianya merupakan aset pelaburan jangka masa yang panjang. Saya ingin bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada prestasi harga emas seperti yang ditunjukkan pada bahagian sebelah kanan ni. Kalau dilihat dekat sini, sesiapa yang beli emas pada tahun lepas, sesiapa yang beli emas pada tahun lepas, tahun ini dia dah untung sebanyak 33%. Okey, tu siapa yang beli pada tahun lepas. Tetapi siapa yang beli emas pada 5 tahun lepas, dia dah untung lebih kurang sebanyak 70%. Okey, disebabkan oleh kenaikan harga emas tu sendiri. Dan yang lagi untung lagi, sesiapa yang beli emas pada 20 tahun yang lalu, okay, dia dah mempunyai orang kata keuntungan sebanyak 700%. Okay. Agak tinggi sebenarnya. Okay, 700% tu. Alright. So that's why kenapa ramai orang menjadikan emas ni sebagai aset simpanan mereka dalam jangka masa yang panjang. Sebab dalam jangka masa yang panjang, harga emas ni akan meningkat. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan tentang harga emas ini. Ini merupakan rajah yang saya ambil daripada website goldprice.org. Kalau dilihat pada tahun 2000, kalau kita tengok dekat graf ni, pada tahun 2000, harga emas adalah sebanyak RM30 untuk 1 gram. Pada tahun 2000, RM30 untuk 1 gram. Tetapi pada tahun 2011, dia dah sampai pada peak dia. Pada puncak dia iaitu sebanyak RM180 untuk segram pada tahun 2011-2012 tu. Dan kemudiannya dia turun dan akhir sekali pada waktu sekarang ni, pada tahun 2019, harga dia meningkat kembali sebanyak kepada 260. So kalau kita tengok secara short term, emas tu memang akan harga dia akan turun naik. Tetapi kalau kita tengok secara long term, secara jarak yang jangka masa yang panjang, harga emas tu akan meningkat mengikut peredaran masa lah. Dan kalau nak tengok contoh yang paling dekat yang saya kongsikan dekat bahagian gambar sebelah kanan ini adalah perbezaan harga pada 1 Januari 2020 dengan 1 Januari 2021. Pada 1 Januari 2020, harga 1 gram emas adalah sebanyak RM207. Alright, RM207. Dan pada 1 Januari 2021, harga emas meningkat menjadi RM272. Dalam tempoh setahun ni saja dia dah meningkat sebanyak 31% lah. Itu kalau kita start 1 Januari yang lalu. Saya percaya kalau kita start pada tahun ini, harga emas tu pun akan meningkat pada tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang lah. Alright.